Bengang dituduh skema, Mustafa Khan beri penjelasan. Kalau dia kacau, apa yang kamu patut buat? Kamu patut bagi tahu dekat pegawai yang bekerja handle kes awak. Contoh, kalau diorang tak buat apa-apa, diorang kena sepak daripada I. Ini kamu tak. Pengerusi Persatuan Hak Masyarakat Malaysia Mustafa Khan tampil membuat video penjelasan berhubung dakwaan dirinya dituduh sebagai skema oleh sebuah badan NGO. Isu itu timbul selepas Mustafa Khan membantu seorang wanita menyelesaikan hutang kepada 6 orang ahlong berjumlah RM25,300. Namun wanita itu dikatakan telah pergi ke NGO lain untuk meminta bantuan, tetapi NGO tersebut pula telah menuduh Mustafa Khan sebagai skema. Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Nama saya Mustafa Khan. Seperti yang kamu tahu, saya adalah pengurusi kepada Persatuan Hak Masyarakat Malaysia. Okey, nama akak ni saya tak nak sebut. Okey, saya tak nak aibkan maklumat dia. Okey, tapi akak ni lah punca satu video tu viral. Okey. So, akak daripada KL juga. Okey, saya nak tanya kakak. 18 hari bulan 6 you datang sini, betul? Ya, betul. Yang ni bulan 7. Mic tu tolong dekat sikit. So, 18 hari bulan 6 you ada datang sini, betul? Ya. Okey. Betul tak you pinjam lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 along? Yes. Okey. Betul tak ke 6 along tu minta ke awak 25,300? Ya, betul. Betul tak kita kurangkan sampai 14,300? Yes, betul. Okey. So daripada 25,300 kita dah kurangkan sampai 14,300. So kita dah kurangkan lebih kurang 11k, betul? Ya, betul. Okey, setahu saya awak ada bayar 5k dulu, betul? Yes. Yang tu pada hari yang pertama yang you datang you bayar ke atau macam mana? Hari yang pertama, ya, hari yang pertama. Okey, so you datang hari ni juga you dah buat pembayaran. Ya. Buat apa you nak confuse? I kena marah tapi I tanya dengan relax lagi. Okey, seterusnya you ada buat lagi pembayaran 1550, betul? Ya, betul. Okey. So you kena bayar ke Along lebih kurang 14,300. So you first bayar 5,000. Lepas tu you ada bayar 1550 lagi kan? Okey, so balance ada lagi untuk kena bayar ke Along 7,750. Okay. Betul? Ya. Okey, so pegawai I disebabkan awak desak dia kata okey lah kita cuba close case dan minta berapa korang minta? 6k, betul? Baik, betul. Okey, kat sini kat mana yang saya dah tipu awak? Saya nak penjelasan. Tak ada penjelasan je. Tak ada penjelasan? Ya. Macam mana kamu boleh kata tak ada penjelasan sedangkan kat luar nama I diberitahu I buat scam? Okey, tak apa. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku antara awak dengan NGO lagi satu tu? Tak payah sebut nama dia. Okay, actually tak ada berlaku apa-apa benda lagi. So Cakap kuat sikit. Okay, saya terdesak masa tu, memang terdesak. So walaupun lepas tu I terdesak yang lagi satu sebab kawan saya yang desakkan saya pergi sebab sebab Kawan awak desak awak pergi mana? Sini ke sana? sana. So dia kata, dia tanya saya lah. Dia tanya saya sebab dia PHM kata dah bayar semua kan. Sedangkan awak tahu ada lagi Along yang kena bayar 7,750. Ya, betul. So dia tanya saya, dia kata sudah bayar kan untuk you behalf of you. Kenapa tak bayar lagi lah, itulah ini. So dia kata sebab dulu dia pernah bawa family dia lah, tapi saya tak tahu siapa dia bawa. So dia kata memang sudah settle lah dia punya problem semua. Okey, yang tu tak apa, simpan tepi. I nak tahu apa cerita kat sana dengan awak. Actually cerita I dengan mereka
memang tak ada apa-apa. Saya tak ada burukkan. Tak, you dah pergi Ya. you dah, apa yang tak ada buruk kan? Dia buat video, dia kata I scam awak. So macam mana dia boleh bagi tahu macam tu kalau awak tak bagi tahu macam tu? I tak cakap you scam ke. Okay, so you pergi sana, you cakap apa? Saya kata saya sudah bayar sekian payment lah. Okay. Itu je saya cakap. Saya tak cakap yang scammer ke, saya tak cakap yang tipu, yang itu semua saya tak cakap langsung. Habis kenapa dia buat video macam tu? Itu saya Kenapa? Okay, you kata you tak tahu. Okay, bila dia dah buat, kenapa you tak tanya kat dia? Kenapa you pergi buat video macam ni sedangkan I tak bagi tahu kat awak macam ni? Sebab baru saya tahu, saya memang tak tengok video tu. Macam mana awak tak tengok? Memang tak tengok, memang. Sebab benar. lepas video tu viral, akak ni mesej awak kan? Pada hari yang sama ke? Sehari yang seterusnya. Sebab selepas dia buat video tu, dia viral kan, awak ada mesej pegawai, ada audio proof. Okay, yang awak minta maaf. Okay. Ya, betul. Itu betul. Saya ada itu, saya I admit. Okay, that one I admit. I got call. I ada call panggil Zul lah. Akak sekarang ni okay, cerita benda betul kak. You pergi sana, you cakap apa? Okay, I cakap I nak settlekan semualah. Okay, tolong jelaskan ni. Saya cakap saya sudah bayar dekat PHMM sekian macam ni, tapi macam Along masih call. Itu sahaja saya cakap. Apa-apa lain saya tak cakap langsung. Lepas tu dia orang pula cakap apa? Dia cakap yang Tak apa, cakap. Saya kena tahu, masyarakat pun kena tahu. dia kata encik macam scam lah. Dia kata dia macam scam macam tu. So dia kata dia memang katalah memang encik scam. Encik dah buat semua masyarakat pun macam tu. Lepas tu dia kata apa ada list NGO something lah, tak Apa dia? something dah Cakap kuat sikit kak, tak apa kak, masyarakat pun kena tahu kak. Dia kata apa dah warn you NGO something lah. Dia one eye. Tak ada dia macam apa perbadanan NGO dah warn sama you something lah itu. Perbadanan NGO ni Itu macam lah dia cakap. Kamu datang sini, buka file. Lepas buka file, Along kamu minta 25,300. Kita kurangkan kepada 14,300. Satu, kamu tak appreciate. Yang kedua, okay, kamu baru bayar dalam 14,300 tu sebanyak 6,550 setahu I, betul tak? Betul. So balance lagi ada lagi 7,750. Selagi habis bayar payment, mestilah Along akan kacau. Itu benda biasa lah. Kalau dia kacau, apa yang kamu patut buat? Kamu patut bagi tahu dekat pegawai yang bekerja handle kes awak. Contoh, kalau diorang tak buat apa-apa, diorang kena sepak daripada ini kamu tak buat macam tu. Kamu buat apa? Dia sering kali ada tolong. Sering kali dia ada tolong, tapi awak pergi sana memburukkan nama Awak sendiri cakap dia sering tolong, tapi awak pergi sana, pergi buat report kat sana. Okey, orang tu pula ambil kesempatan. Apa dia? Saya tak ada buat report. Maksud you pergi bagi tahu dekat orang tu, betul? Okey. Okey, itu kita panggil apa? Buat laporan lah kat situ. So dia pula ambil kesempatan pergi cerita kalau I dah scam you lah 6,500 6,550 tak bayar kat Along lah, I ambil masuk poket I lah. So ini semua benda berlaku disebabkan akak. Tapi I tak I memang tak buat. I memang tak tahu akan jadi macam ni. Memang I tak tahu. Kalau I tahu akan jadi macam ni, saya betul. Daripada akak pergi sana, pergi sini, better akak cari lagi 7,750 tu. Settlekan masalah akak. Tak ada Along akan call. Contoh, bila you dah habis bayar masalah awak, masalah Along awak, kalau lepas tu Along kacau, barulah awak boleh kata yang kita scam.
I faham you terpedaya dengan dia. The next day bila you minta maaf pun I dah faham. Bukan tak faham. You serba salah, sebab tu you minta maaf. I appreciate benda tu. Okay, you tak sangka dia akan buat macam tu kan? Lepas tu you ada tanya dia tak, kenapa dia buat macam ni? Sampai video lah, itulah, inilah. Kenapa you tak tanya? Tak tanya. Lepas tu dia orang ada call you? Tak ada. Message? Tak ada. I dengar cerita dia orang minta duit you tak nak bayar. Ya, ada memang duit. Tanya duit tapi saya Berapa? belum bayar. Dia kata nak untuk open. Cakap kuat sikit. Nak open, nak buka file tu, I ingat dekat 1,000 lah. Open file 1,000. Lepas tu Lepas tu macam dia akan settlekan semua lah. Dia akan settlekan semua, dia akan bagi receipt semua. So kira macam bulan-bulan kita bayar dekat dia lah. Macam tu. oh, dia akan settlekan. Lepas tu bulan-bulan you kena bayar dia. 1,000 boleh settle semua halong ni, dia kata lah. Okay, yang first you dapat kat tangan 2,100, yang tu 1 sen pun belum bayar, yang tu pun tak cukup dia nak bayar. Macam mana dia boleh settlekan semua? Okay, tak apa, benda ni kita tolak tepi. Okay, sekarang ni ada beberapa benda akan just relax. Okay, saya nak bagi tahu bila satu klien dah datang kat kita, jangan terus kita fikir kita ni Superman. Kita bukan Superman. Okay, siasat dulu apa yang berlaku. Okay, itulah sebabnya kita kena ada NGO, kena berdaftar. Okay, kena ada syarikat, kena ada pekerja, kena ada watak. Okay, I pun boleh jerit. Okay, and also ada orang panggil I datang berjumpa. I datang berjumpa kalau confirm I dengan tim I masuk wakaf. Faham lah sebab apa sebab tu I tak nak datang berjumpa. Tapi I ada proof and evidence daripada pihak you sendiri pun. Okay, pihak awak yang sangat rapat, hubungan yang sangat rapat, boleh dikatakanlah isteri ke atau anak sendiri call I, bagi tahu pasal kes ni. Okay, bila dia dah datang jumpa you all maki dia sekali. Yang tu pun I ada proof. Okay, jangan buat kerja bila ambil dadah. Faham tak? Ni contoh saya nak bagi tahu Okay, jangan buat kerja masa ambil dadah. Okay, sekarang ni okay, isu tu tak penting. Okay, bila satu orang datang bagi tahu apa-apa benda kat kita, siasat dulu apa yang berlaku, berapa dia pinjam, berapa dia dah bayar, berapa lagi tunggakan. Siasat dulu. Okay, lepas siasat barulah buat kerja. Awak tahu tak maksud tolong tu apa? Turun floor dan tolong, bukan buat video. Itu publicity. Okay, Mustafa kan tak pernah tunjuk apa-apa benda semua pun dalam video. You nak cakap PHMM scammer. Okay, PHMM. Okay, kita bukan mengharapkan NGO saja untuk duit. Macam kita ada buat bisnes lain lagi, so kita ada duit. Okay, bukan belagak Maha Esa bagi. Okay, you tahu tak satu bulan berapa orang kita bantu? Untuk nanti you punya muka belah-belah, jangan pada belakang. Okay, you tahu tak satu bulan berapa orang kita bantu dari segi kebajikan? Keluar duit daripada poket sendiri, daripada gaji. You tahu tak? Itu baru bantuan, perubatan ke, pelajaran ke. Even semalam pun kita buat kebajikan, bayar daripada duit gaji. You tengok last saya ada buat satu video, kita bayar 20k, kita bantu 20k untuk satu penduduk tempat tu. Benda ni semua I tak perlu nak buka cerita, disebabkan untuk you satu orang. Sebab I tak suka menunjuk. Sekarang pun I ada proof and evidence daripada ahli keluarga you sendiri call, yang bagi tahu tak payah ambil kes dia. Korang apa kutuk dia sekali. Diorang dah cakap pasal kes saya tak payah masuk campur. Yang tu pun you degil. Mungkin okay, you nak nama, mungkin you tak ada customer, so you fikir kita buat macam ni, okay, kita jatuhkan satu orang yang ada ke atas, lepas tu kita akan dapat klien. Okay, so ini mungkin cara you, tapi cara I lain. Okay, and also one more thing I nak bagi tahu. Okay,
kita dah letak kaki ke hadapan. Okey, sebelum letak tu kita kena fikir kita letak kat mana. Tempat tu risiko tak, selamat ataupun tak, kita kena fikir. Lepas dah letak tu jangan fikir. So Mustafa kan bukan jenis buat video punya orang. Okey, iaitu gaduh dalam video. No. I'm not that type of person. You dah letak kaki, sekarang you have to face it. Okay, you ada mention mengatakan PHMM scammer lah, itulah, inilah, dan bangsa yang you katakan pun ada depan I sekarang ni. Okay, so bersiap sedia. Okay, kita akan hantar surat saman. I memang langsung takkan lepaskan. You have to face it. Okay, memang langsung I takkan lepaskan. You dah salah tempat. Menjerit tu semua orang pun boleh menjerit. Okay, you pergi kacau semua tempat, semua NGO pun you pergi kacau. Ramai yang komplain dekat I, ramai NGO pun yang komplain dekat I. Okay, nak cari nama. Okay, bukan dengan cara yang salah, bukan dengan cara yang menjerit. Kau ikutkan hati kau, I boleh saman you sekali tau. Betul ke tak? Ikutkan hati I. Kalau awak, I boleh saman dia sekali. Sebab disebabkan awak satu orang, nama tempat ni boleh hancur. Tapi saya memang tak tahu yang benda macam ni akan berlaku. Memang tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak. Okey, tak apa. Ini bukan salah awak. Awak pergi sampaikan benda lain, dia buat benda lain. Okey, tak apa. Okey, sebab tu I tak buat apa-apa tindakan ke atas awak. Faham? And also, faham ke tak, Kak? Faham. Bersyukurlah sikit. Kalau orang lain takkan lepaskan macam ni tau. I faham, you all terdesak, tak ada duit. You tahu ke dekat sini untuk berapa mangsa I pernah bayar duit poket I? Pegawai I tahulah. Sekarang nangis pun tak guna, Kak. Patut okey, tak apa. So ini je lah penjelasan daripada kita. And also lepas dah keluarkan surat saman tu, I akan sertakan surat saman tu dekat my page nanti. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera.